Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Zamzam Tower. Tuan-puan selalunya, uh, orang datang umrah dia takut serius. Tak, kita serius, ibadat kita serius. Tapi bila ada masa lapang, habis solat dan sebagainya, habis aktiviti, boleh datang lepak-lepak dekat sini, datang duduk minum teh kan. Ini karakti. Ini orang rumah saya suka sangat karakti. Sampai saya pun kena belajar minum karakti. Tapi sedap tuan-puan, masya-Allah karakti. Dan macam-macam dia ada. Minuman, makanan-makanan kan. Orang yang suka Instagram dan sebagainya ni antara tempat yang tumpuan seronok dan boleh lepak-lepak di sini kan. Dengan airnya masya-Allah taala, dengan suasana dia kan, dalam Zamzam Tower dan dia agak hidden sikit, tertutup. Tuan-puan kena naik tingkat satu. Thank you. Ini maksud. Ya, itu dia. Maksud Malaki. Makanan Arab dia. Ini sedap. Ini favorite tuan-puan. Okay? Favorite. Ini safwah Zamzam. Kalau ni makanan Arab Yaman lah. So, tingkat satu, naik tingkat satu. Ke belah belakang, ada dia betul-betul menghadap ke Masjidil Haram. Jadi dia terselit antara kedai-kedai jubah dan sebagainya. So, tuan-puan, datang muka, enjoy uh, the ibadah dengan iktikafnya, dah penat, sambil-sambil berehat, datang cari masa untuk ambil suasana seronok sama-sama insya-Allah taala dan tinggalkan kenangan manis anda tuan-puan di tanah suci insya-Allah taala. Jemput menjamu selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.